Baiklah murid-murid, cikgu teruskan dengan wacana lengkap dan latihan pengukuhan. Apakah itu wacana lengkap? Wacana lengkap merupakan sekumpulan ayat yang memperlihatkan satu buah fikiran, fakta atau cerita yang lengkap. Wacana lengkap merupakan karangan yang lengkap untuk murid-murid menengah rendah, dikenali sebagai karangan umum atau karangan respon terbuka, mestilah mengandungi 1 perenggan pendahuluan, 3 perenggan isi dan 1 perenggan penutup. Baiklah, kita lihat contoh wacana lengkap bagi perenggan pendahuluan. Aktiviti sukan merupakan segala kegiatan yang memerlukan ketangkasan atau kemahiran serta tenaga seperti berenang, bermain bola sepak dan badminton untuk menyihatkan badan. Namun, dalam era globalisasi ini, pelibatan dalam aktiviti sukan dilihat semakin berkurangan dalam kalangan masyarakat. Keadaan ini sepatutnya tidak berlaku kerana aktiviti sukan ini memberi pelbagai kebaikan dalam kehidupan manusia. Cikgu teruskan dengan contoh wacana lengkap bagi isi yang pertama, iaitu dia akan berada pada perenggan yang kedua. Bersukan dapat meningkatkan tahap kesihatan tubuh badan. Hal ini kerana aktiviti sukan mampu melancarkan peredaran darah dan menguatkan otot. Remaja juga boleh melakukan aktiviti seperti berjoging, bermain badminton atau bola sepak secara konsisten. Kesan daripada amalan ini, tubuh menjadi lebih cergas dan lebih segar untuk belajar. Jelaslah bahawa bersukan memberikan banyak manfaat kesihatan kepada masyarakat. Baiklah, kita pergi kepada isi yang kedua. Selain itu, bersukan juga dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang yang melibatkan diri dalam bidang sukan dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah dan dapat menghindarkan diri mereka daripada melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral. Malah, aktiviti bersukan ini dapat menarik masyarakat untuk memanfaatkan masa lapang dengan cara yang lebih baik. Jelaslah bahawa aktiviti bersukan ini dapat mengembalikan tenaga dan melegakan tekanan dan stres. Cikgu pergi pada isi yang ketiga. Akhir sekali, sukan merupakan salah satu instrumen penting untuk mengeratkan hubungan silaturahim dan integrasi masyarakat. Hal ini demikian kerana kegiatan sukan dapat melahirkan semangat kekitaan dalam pasukan untuk meraih kemenangan. Sifat bersatu padu juga dapat dipupuk melalui penglibatan dalam kegiatan sukan kerana bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Lantaran itu, hubungan yang erat dapat melahirkan sebuah pasukan yang kuat. Justeru, kegiatan sukan dapat mendidik masyarakat bekerjasama dan bersatu padu serta mengeratkan hubungan. Baiklah, cikgu pergi kepada penutup. Kesimpulannya, amalan bersukan membawa pelbagai kebaikan kepada masyarakat. Oleh itu, semua lapisan masyarakat amat digalakkan menyertai semua jenis sukan. Sukan diharapkan dapat melahirkan masyarakat yang sihat, bersatu padu, berdaya maju dan berdaya saing. Sukan juga mampu mengangkat martabat rakyat dan negara di persada antarabangsa agar mampu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara maju yang lain. Sesungguhnya, sukan memberikan kebaikan kepada individu, masyarakat dan negara. Baiklah, sebelum mengakhiri pembentangan cikgu pada hari ini, cikgu ada sediakan satu latihan pengukuhan untuk murid-murid menjawab. Baiklah, kebiasaannya soalan karangan ini mengambil masa selama 45 minit untuk dijawab dan murid-murid perlu menulis sekurang-kurangnya 180 patah perkataan. Baiklah, cikgu bacakan soalan. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam memupuk minat membaca anak-anak. Uraikan pendapat anda tentang peranan ibu bapa dalam memupuk minat anak-anak untuk membaca. Baiklah,
Murid diberi masa selama 45 minit untuk menjawab soalan. Okey, sekian. Terima kasih.